Syok. Dalam parlimen kena tunjuk baru ni masa convention depan cadang orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi sebagai ketua pembangkang mesti guna parlimen, cakap sungguh-sungguh, bagi bagi yakin orang. Tapi nampak macam sembang kedai kopi. Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan perkhidmatan nasional sehingga RM6,000 setahun. Saya nak ambil satu je. Dia kata, kalau dia perintah, dulu pun perintah dah. Kalau dia perintah, dia nak bagi RM500 sebulan, RM6,000 setahun kepada keluarga yang memerlukan. Jadi saya pun tengoklah keluarga yang memerlukan ni siapa dia. Saya rasa kalau semua keluarga perlu, macam Datuk Seri Anwar bagi RM100 setiap keluarga 22 juta tu, maka keperluan peruntukan belanjawan sejumlah 132 bilion. Tapi kalau maksud dia keluarga yang memerlukan itu adalah penerima STR, maka peruntukan yang diperlukan adalah 54 bilion. Kalau keluarga yang dimaksudkan memerlukan itu adalah keluarga daripada Kasih, maka dia perlu peruntuk 6 bilion. Jadi kita nak tanya hak mana satu? Hari tu masa hampa perintah 33 bulan, hampa tak buat apa pun. Datuk Seri Hamzah kata masa tu perkembangan ekonomi yang paling baik, lebih daripada 8%. Pada tahun 2022, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang 8.7%. Kembang baik, tak buat pun. Jadi saya cadang supaya hak akan datang ni, hak yang terdekat ni, bajet di peringkat negeri ni, kita minta supaya negeri-negeri SD4 ni bagi peruntukan sebagaimana yang Datuk Seri Hamzah cadang tu, supaya menggambarkan cakap tadi adalah cakap parlimen. Cakap tadi, sembang tadi bukan sembang kedai kopi. Jadi saya rasa lah satu lagi nak tunjuk gah ni. Maklumlah partner kita tu, cadang kita jadi Perdana Menteri calon. Nak tunjuklah kat kawan kita hak lagi satu tu. Hak tu orang tak mau dah, dia kata. Inilah ucapan dalam parlimen yang pada saya, kalau bagi kat mereka pun mereka tak boleh buat. Cakap kedai kopi dalam parlimen.